ni kat pagi tu praktekkan. Panumba beroti. Ada tiang kaya atang kopi. Ende wan polan atang kopi. Kadang wakil salah aku bandu. Ini ende mesti mai dia hari dia bergatena. Bengek na awak juga bengek na. Baik, pengindah kita memperingati kisah kelahiran Nabi kita. Sebagaimana kita ketahui junjungan alam, Nabi Muhammad itu dilahirkan tepat pada malam Isnin 12 Rabiul Awal, iaitu pagi buta yang dikatakan dengan tahun gajah. Anda ku start ceritanya ndak dari awal. Kalau dekah sunahan kan duit tertunduk. Faham malah? Sebab bagenda, nemu aku dekah ceramah. Nemu. Cuma janji dah. Ulang semua pe puhe kidanan. Bunai. Ini. Apa aku ceramah, buat ini, buat itu diku. Kadu. Apa dia seru ni? Yelah kita puhe sekalak beli menahan. Jadi lagu puhe. Ulang puhe dan ulang luar dari Masjid Nari sebelum selesai. Sebab aku media nagira. Kau iblis di WA aku. Tuhu kin kandung ngadakan maulid ni kutu Sri Muda. Tuhu niku. Kai kit ulang nak kandu toh dan. Kai. Di bonginan le dua pasukan ku diturun ke masjid kutu Sri Muda. Sendah detik sendah ada di handal dua ni. Kai ulah na niku. Tugasna kata jin kata iblis ke. Tugasna pertama ku suruh ya gelana syaitan dongkrak. Kai syaitan dongkrak dikit. Hari-hari dan mohon maaf dah dongkrakna pantat tu. Glesa citok. Dengan kekuatan dongkrak tadi, kat luar kalau buat ada pupus di luar tadi. Berarti isi dah luar masjid dari acara bangun selesai, berarti ni kena setan dongkrak ni. Nak percaya je sangat. Isi dah di luar ni, kena setan dongkrak. Deh. Aku insya Allah nak diganti keluar masjid dari apabila acara bangun selesai. Apa mulu maka kita kale tu? Dia kena setan dongkrak, hati-hati. Dia pertama adalah sebab kena setan dongkrak. Dia buat hari kan tugas setan ni kau utus ni kau. Buat hari tugas setan kutus ini gelar setan ayun-ayun ni nah. Kaya setan ayun-ayun. Ia mencerayun ni burik mata kalau pergi ke maulid tadi. Sampai tertunduk je gadi ni nah. Ini mula mempuhe ke. Tertunduk ke ni. Atau pergi ke maulid. Tapi dia balik rumah. Belum kena TV. Nonton sinetron dunia terbalik ya ni. Oh ini mendil mata nak ke tertunduk nang ni. Jadi mah. Ini. Kau tutup enggak boleh. Ini. Aku tahu pokok ni isi luar. Acara sampai selesai. Kena setan dongkrak lah dia. Aku tahu. Mau balik, mau ini, mau itu. Sebab begini Bapak Ibu. Tingkat kempu jika balik kita bergena kat luar. Cuba kita antri ni mai sen BLT. Ulangkan sehingga balik kempu Gak guling-guling diri kempu ni. Mati guan pe kita pergi dengan luar lagi sebelum kita alurkan sen BLT. Apa begini? Gak kau itu kempu tadi. Terima ini. NDP kita usahakan begini mah. Sebelum ini. Allah ya Tuhan.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan nak mengatakan mana pus terbukti kan. Ini mengatakan lagi tong tingkat perak masalah begini. Tapi dengan trinahan CNBT gak perak gak lebih gak indung perak hari. Ada ikuan pun yang kita tadi keni. Tadi mai be nomor kita salah itu ku. Tak salah begini. Kerana masalah agama depan begini kita bahan. Enda kan tak. Contoh cutulai. Dia urusan pemamanan. Mana kita melu, mana kita sanksi keluarkan pelawat 100,000 dah. Ngikut kita 50. No, pelawat tu. Tapi untuk agama Allah, untuk acara maulid begenda, lah dan panitia minum sumbangan 10,000 ketetet kita ngaya. Padahal kita warga pelawat untuk pemamanan tidak ada nilai agama di hari. Riu balahan. Tapi dia untuk maulid dah, kita berkorban 1 dirham belim kata Rasul. Untuk memperingati acara maulid dah, Allah akan berikan dan gantikan kepada kita emas sebesar gunung Uhud deh. Anu tahu gunung Uhud beli nak terakin? No. Pokoknya pembeli nak gunung Uhud ini tindih nak kadu munggil kadu gat. Ini 1,000 kadu rekan ikhlas untuk agama Allah. Allah gantikan akhirat pagi emas sebesar gunung Uhud ni. Anda maka anda laku pututan untuk ibadah terberkat Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana aku sebutkan lagi dan mohon maaf sejuta ribu kali maaf. Maulid Baginda paling-paling sekitar setengah 10 selesai. Berarti sekitar setengah jam hari. Malat mengguna kuat EP aku ceramah dekah gat sampai mekop-kop babahku. Betul? Gat buah ini, buah itu diku ceramahkan. Tapi kadu balik berumah, bak kadu tetap kosong. Bak guna dah. Artinya kai, dendak mekalih, dendak merubah, dendak kita perinsaf, mana guna dah. Intinya merubah kita pun maulid dah. Jadi play. Kai merubah. Pertama, keadaan warino kadu melawat melaki du. Ulang lagi melawan. Patuh dalam melaki, sopan dalam melaki. Kai. Kai. Alhamdulillah. Dia patuh kadu melaki du. Masih alhamdulillah. Cuma ulang peculas belilah pegang masjid dah. Sebab begenda dapat-dapat ku ceramah, ku suruh kasar dia beru patuh belaki lah. Kau rina dapat-dapat na dia beru komentar. Kalina kata kami patuh tengku melaki kami dia laki kami belah tutuh gadap medin. Kune tutuh gadam lekin ningku. Ketera nak tutuh gadam kadu idah tengku. Terang ke sewari kada tanduk kedai kopi. Ngaduk kopi segelas soh luhur dak berbalik. Kami dah tengku dah. Ngalupa namin terus jagung kalak deh. Kami dah berudah ngalupa tengku. Kune kami patuh bagi tengku. Wajib hukumnya patuh bagi pe. Guys no. Guys no. Sebab begenda. Lat kanduge cerok kalak tobat nasuha. Lah tobat nasuha. Nasuha ada gelajemu ni. Taubat nasuha, nasuha gelajemu. Kune cerita dah kandutoh. Nasuha dah la berguna. Berguna su'an dege malillah solehahna. Mana kuat petok na buai bagi. Malillah ngo solehah puatuh tule. Ulah na su'an dege kadutoh. Ulah na su'an dege. Pejudi, pemabuk, peminum, pebual, pedilah, penangkau, pedaup, peculas, pekait tule, pekanam,
pedaah, pegigil, pekai tu leh. Seluruh pe lah bahanina. Seluruh pe. Seluruh pe bahan nasuah lagi. Balik kasa nasuah pul mabuk-mabuk aduh tak. Beru nasuah lagi sambut dan nasuah leh. Bukai dah sepatu nasuah, ni peridi dah, ni galang kena, ni cabi. Bangku ni berpatuh dia. Kandu gay ke beda? Tapi kandu solehah gay. Kandu cakap kita solehah di do. Mama selesai cerita dah, kau nuntut kandu. Kau. Suatu ketika nasuah balik dan mabuk. Baru nasuah sedang sembahyang sunat. Dia ketok pintu. Ndak ni bukai baru sida. Kerana sedang sembahyang sunat. Akhirnya nasuah mengas. Ni tepak kena pintu dekam. Idah ada berudang sujud. Langsung ni toke ni berudang ni. Ni swampat kena gat. Gopo ni swampat kena berudang ni. Gat ni lanju ni berudang ni. Tuak ni jenang ni begini. Taruh kena rumah wali ni gat. So dia ada pun awak nak aku ni ke. Sampat kena tulis hari. Puak. No anak du ndak metohi diri. Balik aku dak bukain pintu. Saya kata awak nak aku ni ke. Tu kerana aku. Tu awak matapuk. Tambah awak dah tulis. Awak kaya gini. Awak bawa hebat tak? Lemas. Kerana kaya tidak patuh kepada suaminya. Kerana kau lemas. Nasuhat langsung merantau. Tadi kena berguna ke. Tak ngecerai kena ni. Langsung merantau. Kerana kau lemas. Dan kedeakan Tuhan. Isteri nasuhat tadi. Meninggal dunia. Kerana kau lemas. Bagi dia meninggal dunia. Kerana suha tak tahu dan ingin berguna yang merantau luar daerah anda. Gak dikuburkan. Kerana tak kau dikuburkan. Ya Allah, ya Tuhanku. Ini kisah ini mengaku Allah. Taubat nasuhat ni. Maka terdengarlah dari kuburan itu suara menjerit dan minta tolong. Baru nasuhage diazab Allah. Kenapa? Karena dosanya tidak membuka pintu di saat suaminya lagi pulang. Padahal baru negeri sedang sunat ni. Tahu bagi langsung cuping kalak kuburan hari. Tolong. Abai. Malam Jumat dah awas kan ni no. Terbagi kuburan lagi kan. Dak mu tolong kala. 3 kali wak na jarah meri. Malah lot dosa na demi Allah sebuah digamin. Berdosa gitu ku. Berdosa. Dia kataku, semestinya dalam hukum syariat, solat itu kan sunat dikerjakan. Sembahyang sunat. Menerima suami itu hukumnya wajib. Tinggalkan sunat, kerjakan wajib. Dia min. Go. Singkat cerita pendok lawi kera hayat hantu ni bagai rimba. Balik nasuah merantau hingga bertahun-tahun. Tak tahu anda. Ketepatan nasuah balik merantau hari. Melewati hak kuburan beruna. Dia tak tahu dah dia baru kuburuna. Dia tahu mabuk dah. Gena sangat dempik kuburan negara ni. Tolong. Gena suah. Mentah tapak nasuhal tu. Ni. Benih mabuk lebih. Ni sempak ni. Kira-kira jarak 2 atau 300 meter dari kuburan ni jumpa nasuha sebuah rumah ni hadi. Anak rumah ni bak tandai nasuha tu. Tolong kai nasuha pintu. Tok kok kai. Kai. Hadi ke pipi do tolong kita kuburan hadi. Empung rumah dia tak tandai dari nasuha. Dia bercerita ke empung rumah ni ke. Alah, Eddie dia sebenarnya nak baru. Wah biasa solehah lepas ni.
Wak pernah tading sembahyang na. Melilah berpatuh na belaki na di. Gelar laki na nasuhang gua merantau. Suatu ketika waktu di nasuhari balik dan mabuk. Tak bukai beru pintu. Edi bamin dosa na. Gak lemas disiksa malaikat hadih. Ceritakan pun rumah ke penasuhang. Mendetuk jantung nasuha. Ya Allah, aku dah ketera buai dosa kunda. Berungku kepena ni hadir lagi. Buah ni min dosa na. Nak bukai na pintu waktu aku balik. Langsung nasuha katakan, dia begini nindu, tolong berikan aku Yasin aku pinjam. Dia seandainya nak aku balikkan Yasin dunaan, merijin makan dunia akhirat. Maka oleh nasuha ambil na uduk na, laus kuburan beru na dige, baca na kena Yasin, gat maaf kena kesalahan beru na dige, gat terpantullah sebuah cahaya dari kuburan beru na dige, tembus sampai langit ke pitu, soh tabakan sidratul muntaha meti. Adi begat nasuha ge, ndak nange bangkit-bangkit, gat taubat meya, edi mesbab na katakan taubat nasuha. Enggak jelas. Tengok tarik berdiri tu kau memang. Kandu kuning do kesalahan do melaki do. Nice. 3 kali kandu nak ngidangi laki tu mangan. 3 kali nak kadu adab laki tu mangan. Ini. Madrasah peculas. Ini bagai masjid. Kata Rasul, al-kidbu la ummati. Kalau pembuali, oh ya umatku, kata Nabi. Enda solehah ke payah memang. Patuh de payah memang. Kai sebab si nuru kandu patuh belaki du ise. Pulu. Oh ya. Si nuru patuh belaki ise. Bupati mada. Si nuru kandu patuh belaki ise. Jokowi ndak. Ti ise nuru kandu patuh belaki Allah dan Rasul. Berat. Kenapa berat? Karena di saat kadu patuh melaki itu, di sana bernilai ibadah. Gak ada beda. Insaf, taubat, amalkan yang dicontohkan Rasul. Amalkan yang dicontoh Khadijah. Khadijah di kandu toh di ujung napasnya dah. Waktu Khadijah si kenading kena, let dah sebuah doa ni baca Khadijah. Kadu toh doa na. Enda ujung napas Khadijah. Khadijah dalam sakratul maut ni ampu Rasul takal Khadijah. Kaya kata Rasul, amai inggiku, kau si kena inggiku. Kita si kena pisah wa inggiku. Kaya nak ngucap kau inggiku. Kasana mu pertahankan engkau lagi di hadapan Allah masuk surga. Maka di ujung napas Khadijah ni terucaplah sebuah doa. Kaya doa na, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal zalali wal ikram. 4 nafas Khadijah. Bayangkan kandu, kunegat Khadijah ni mampu membaca doa begitu panjangnya di saat dahsyatnya goncangan sakratul maut ni. Karena amalan spesial Khadijah. Dia kandu amalkan amalan Khadijah anda, insya-Allah kandu pe pasti sama seperti Khadijah di akhir hayat anda. Kandu amal kesa? Tulah. Depa ada masa aku sebutkan dah amal Khadijah. Pak amal kesa? Janji lah. Janji. Berjanji kan? Pertama, amal Khadijah ni setiap hari gan 2 hari pe balik Rasul ni setiap hari
Khadijah selalu menyambut Rasul di bawah pintu dengan muka tersenyum. Lot hundak lot ngembah ten. Aduh toh ten kan? Gat kai bahan Khadijah di kamar lipat di baju. Gat kai bahan Khadijah di dapur sedang kehuduk. Denggo kene sahur Rasul. Assalamualaikum. Ai tadi kena Khadijah kena bahan ni. Sambut Rasul dengan muka tersenyum. Kau kandu bang. Lot pundak lot ngembah ten. Ini kalau benda. Denggo kasarok laki ni ngembah ten. Aboy ya. Cirok neleh. Tapi dia pada membahas lagi na angku waluh awe dengan losa. Dia mah. Dia lelaki tak boleh amin dah. Boleh tak boleh dah lelaki tu tu. Lelaki tenang boleh kalau kita tak boleh amin. Lek kasar rezeki rekan dia malah ngokom. Gongkan. Setiap Khadijah menyambut Rasul. Lot dua kepandangan Khadijah. Damalkan. Bang janji ke kan? Berjanji kan tu ke ni. Lot dua kepandangan Khadijah setiap Rasul. Pertama, dipandang Khadijah awe Nabi kita. Awe Nabi disilangi. Panasan kindak. Di panasan awe Nabi kita. Segera ni lap Khadijah. Lap gak gini. Yang kedua. Dipandang Khadijah kiding Nabi kita. Gunakin kiding Nabi. Melebukin. Cemakin. Mekubangkin. Dia cemak kasa kiding Nabi. Pantas Khadijah buat kena cukup merisi lawe. Langsung basuh na kiding Nabi kita. Ngo janji ke amal kena. Gue janji ye. Ni. Al-wa'du dain. Dia kata Rasul, al-wa'du dain. Janji itu adalah hutang. Tengko kandu kan cerita. Ni ranto kandu be ku sebut nak beru ranto kandu. Kuning gua amal kena bagi Khadijah ge. Setiap balik kasar laki na selalu pandang na dua perkara. Yang pertama, pandang na le tangan laki na nganting mi goreng apa ndak. Yang kedua, pandang na dompet laki na merisi sen apa ndak. Pokoknya dua perkara pandang na. Walaupun beda sisi pandangan na. Ya. Setelah Khadijah mengket bagas rumah pas waktu luhur baginda Rasul tanda, maka edi Khadijah idangi Nabi mangan selama geluh Khadijah. Selama geluh dua penuah tadi kena Rasul mangan sesada tadi. Selama ni hadap ina. Kadang Rasul nahan nangat minum, duduk ke lawe minum Nabi. Kadang Nabi nangat kai denok consider. Edi kasa, ini mohon maaf kami buna bes kasa citok anda. Edi kasa kata Nabi, de kaum ibu de beru ngidangi laki ne mangan, apabila dia itu ikhlas, itu bernilai jihad di. Jihad bandu de kalau ngidangi laki ne mangan. Tetapi kata Nabi, apabila kadu tadinkan laki du mangan sesada hari, kandu gosip dengan tetangga sebelah, mohon maaf sekali hari, di bali halna kata Nabi, hut ngidangi biang mangan. Ulang kadu tadinkan laki du mangan sesada. Apalagi imbang nak kena lawikan jahil. Di ayak durina. Aduh tadinkan sesada mangan. Kalau laki tu nunjangi hari. Gat munggil nak kandu idah pe. Kandu kana si balu. Ama kuta pokoknya mau janji ke amalkan. Mau.
setelah Nabi mangan kaduta ulah Khadijah, ai pila sineleh piringnya belakang. Luar Khadijah belakang hari kaduta, mbahna buluh begeda gedangna. Telu jari belangna. Ni dulu kena menabi. Enda bang buluh. Kadang wahinda lek salah ku Bandung. Kadang wahinda tersinggung kandu kubaan. Tolong kandu bante aku gak tahu apa nanti. Hello. No. Pokoknya negeri janji amalkan. Kayak cerita. Cuma nak kaum ibu. Dia kan Rasul. Dia kurang alas ulang cuba ni. Julur kan tu mana kan julur. Alah, dia kan alas anu mainkan. Dia cerita tengku dah begini gak pagi tu praktekkan. Panu bab roti. Ada tiang kaya datang kopi. Ende wan polan datang kopi. Kadang wakil salah aku bandu. Ini ende mesti mai dia hari dia bergatena. Bengek na awak juga bengek na. Nah, kune sanggup ngamal ke sini? Alhamdulillah kandu jujur. Alhamdulillah kandu jujur. Jadi kan, malah sanggup ketika ke malat. Di jujur tak dari berbual kan? Tak dari berbual kan? Nah, jujur. Tak kai mas sanggup. Endalah sebuah hari amalan Khadijah. Mudah amin. InsyaAllah mohon dua makan. Kai kepena Khadijah tidak. Setiap bongi ni bagas ke lambung sebelum Khadijah cengkan matuna. Setiap bongi Khadijah di minum maaf tebakan Rasul. Mak berkesalah aku hari dah bang. Sengaja tak sengaja beliin rucut. Dan EDP ulang kat nogop bongi ni dua makan. Rampai ulang ni. Pas tadi cerok dah. Laki tu malah ada dah. Nak kedua makanan. Kaduke cerita, kaduke surat dah. Sebutkan. Halai bang. Mak berkesalah aku hari dah. Sengaja tak sengaja beli rucut ni tu. Kan kata laki tu, mak dekah kadang nangis nak dia. Mak kira biasa tu. Pesuangkan kadang dah. Deh. No. Kandungan gak was hati na. Mas ngambal pewate na. Karena kai kadang cat na kepa deh. Dia ngecat dah ni na. Bila maaf kira ada. Kalau adakah nang indah ni na. Cat na kepa deh. Cuman EDP ulah nogok amakan hari-hari. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah amalan Khadijah. Maka kembali dengan tema kita lagi, mekali. Malah guna demi Allah. Kayak tulis mekali. Kerana kan kata Rasul, dapat-dapat memang kita perhatikan anda seimbang dengan aki gunahu. Dapat-dapat aku perhatikan maulid acara KIP, ini dapat-dapat tetap buena nak aku ketimbang nak laki. Maka dia kuat nak ibadah, tak terkalahkan aku kan bapak. Dia mohon maaf dia. Kalah kita ni dia ibadah. Menang anak aku. Sebab pengajian kupe mohon maaf pergi titik. Engkau. Lot hari Jumaat pengajian ku nilai sagu hari. Masjid nilai sagu hari Jumaat. Anak aku kerina nak laki sekala amin. Pergi tempat tu aku nak laki na. Weh. Ni kadang ni kadang pengajian tadi kena ni kadang ada penampakan. Penampak apa lah ni? Nak aku kerina. Nak laki dua lah amin. Pun rumah nak laki sebuah. Aku sebuah. Ni pelonas lah di pengajian tu. Habis nak aku di pe. Nak laki. Lot sekala di pe amin. Di pe aku untuk nak laki. Ini mengkuat dan nak aku ibadah. Tapi maaf. Tapi kata Rasul tetap boleh dan aku bagas neraka. Kadutoh kai sebab ben aku boleh ke neraka. Anak aku boleh ke neraka demi Allah, bukan karena ibadahnya. Di ibadah tu malah terkalah matlawan kita di nahu tu. Anak aku boleh ke neraka sebab dua perkara aja. Dua perkara yang sebab nak aku boleh ke neraka. Pertama kai, ende lagi. Kai malah patuh berlaki. Jadi amin. Yang kedua kai, mohon maaf, aurat tidak dijaga.
Luar rumah tanduk ni kambing ndak pakai jilbab. Akap kan buat. Ni. Kan utah kata Rasul, dia bahaya dah. Mulai anda boleh jaga ni. Selembar belim, selembar buk kandu ciduhkan tebakan bukan muhrim tu. Di akhirat Allah balas nanti 10 ular yang menggigit kandu. 10 nipe matuk kandu. Ini selembar buk. Si matuk kandu ni oyuk nipe opa menci. Si matuk kandu ni oyuk nipe kobra. Nipe sendok. Tapi si matuk kandu ni gelar nipe na sujaul akra. Gedang nipe na 1000 tahun perjalanan. Mata nipe na dari api neraka. Sawit nipe na dari besi. Sekali patuk nipe ni kata Rasul 1000 tahun kita aduh me, aduh me, aduh me, aduh me, aduh me, aduh me, aduh me. 1000 tahun kesuwian sekali patuk na. Ini selembar buk 10 nipe. Bayangkan kandu nyapu di kambing tu telanjang takal tu. 3 lembar buk kandu. Ulah main-main ni. Ulah main-main. Ni zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq. Ulah cerokkan lah. Ulah cerokkan. Hai. Lalu cerokkan. Pokoknya lah kita tidak luang. Kau sila play. Ulah cerokkan. Dia ada cerokkan. Ulah cerokkan. Betul kau. Ni zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq. Lah sekala nak beru nak dingkan. Kemudian dibungkus dengan kain kapan. Di saat mau solatkan. Allah kesembayangkan ternyata itu jenazah hidup lagi. Ai senang hati Amir ni luar biasa. Geluh ke setong anakku. Kemudian di saat dibukakan kan kapannya, ternyata ketika itu adalah nipe ngeliliti nahu dige dari ujung kidingna soh kahungna takal nipe dige mengkat ke babahna maka sing geluh dige nipe ke pena. Karena idah para jamaah ni nipe dah ni spontan tanpa perintah jamaah sembahyang jenazah luar kerina leba ngembah rembas ngembah pisau ngembah cangkul ngembah kayu sikal mopok nipe dige. Maka begini sikal dipopok nipe dengan izin Allah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kaya kata nipe dige kai salahku benden gak sikal keni popok aku. Mami malam memang salahmu kata para jamaah sembahyang jenazah ni. Tapi ulahmu nono kata jemaah ni. Saya jawab penipe, ulang nak kenintoh. Aku diutus Allah untuk menghukum dan menyiksa nak anda mulai handari soh kiamat pagi. Kai sebabnya kata Abu Bakar. Begini murkana nak anda. Sebabnya selama geluhna selalu suka mengumbar-umbarkan auratnya. Mempamerkan auratnya. Mentang-mentang bukna baru diri bonding. Tidak pakai jilbab. Anu kan boleh. Ini. Anda bermedia ulang nang eleh. Lah aku jumpa ni kantor kalau ada. Alak mertua. Dah pakai jilbab. Buk pengu mentah. Aku sebut mana? Ulang dah pakai jilbab ni. Eno aurat no ni. Kaya dia tu jawab pun sini. Menghukum pu, menghukum. Menghukum ni dah. Menghukum ni dunia tak tahan. Kune pagi ni akhirat. Kadu tuakin api neraka ni. Pernah malaikat Jibril ni perintahkan Allah Jibril kau embah citok api neraka berdunia be. Karena dunia dipanggil api nutung seban. Lek di dunia panggil kat keruduk. Embah be api neraka. Maka kan utah embah Jibril waktu ni api dari neraka ni seujung jarum mencutna. Seujung jarum embah dari neraka gampang ke dunia mesangkeri. Mesangkeri. Malah sanggup. Kemudian api neraka seujung jarum ni rendamkan Jibril be mengkat laut 70,000 kali direndam. Mengkat laut api secut ni
Taruh gamparkan tulis muka dunia. Tong dunia ke mesem. Tak mampu. Akhirnya cimba api neraka seujung jarum ni dah. Cimba na buatkan Jibril. Ini menigamparkan muka dunia. Ini menjadi api kita sendah. Api sendah di dunia dah tutup na kita gunakan. No. Tak amang-amang doli kita kan. Kain-kain kita bagi yang terkacip kan. Pak angat tadi. Ini cimba api neraka. Mangga api na. Bayangkan kandu seandainya ni rendam kita dah bagai api neraka ni. Jadi kain kita dah. Nah jadi kamu lumayan ngah. Maya jadi kepang minyak moli pe. Lagi pernah ada kepang minyak moli. Tapi orang alam ganti cerok ni. Malah kasih kepang minyak moli pe ni nah. Tak kata kepang orang julu dia malah ni no. Kai orang julu dekin. Kalau kasih orang jahit di menda orang julu ni kai na. Atu mesti untung dah. Bengkik kau dah bengkik ni nah. Maka bengkik pe penting apa untung kami. Halo beri. Kalau sikit aku pilih dari untung ada. Lalu dari untung ni ada ni teruk adik. Balik jabu ku anda dah. Syekh. Nah, mu jabu ku di kayang ku. Jabu ku kayang beda. Cuma betul matahnya jabu pe. Jabuku adalah kaum muslimin wal muslimat. Kandung dah berkeri dah. No. Cuma betul matahnya jabu pe. Namuh ni dah kan. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mekali. Yang kedua, kai mekali. Keadaan warino sembahyang tetong petang peto. Setelah pul maulud denaan, ulang nangis petang peto sembahyang ta. Dobi dalam masjid dah. Enda model masjid dah. Genda kada decut na begenda masjid, buena penduduk, ganda nemu dom isina. Yo, ketera ni. Kandu tokin masjid ni baga kutu ni. Ni ibaratkan baga tubuh te, ini laksana jantung. Ni baga tubuh kita ni si geluh jantung amin jantung. Desa andena masjid di tengah-tengah desa itu tidak hidup, berarti jantung hendak geluh. Berarti ni jantung tak geluh, jema mati. Berarti masjid tak geluh baga ni kutu ni. Berarti dikatakan kutu ni kutu mati. Anda mesti ulang lagi gini, makmurkan masjid kita dah. Kaya diceritakan, kaya dia ku ceritakan masalah kelahiran Nabi kita, dia intinya nak apa kali, kaya guna tadi. Alah. Kali hari kita. Go sembahyang kadang wari no. Penjilai sembahyang tenalah. Sebab begenda mohon maaf dan tabi 1000 tabi ke duno. Ayah kata ni ku penjilai sembahyang. Sebab hayak zaman sendan dah, jema si rajin sembahyang, pedal tong pedal Yahudi. Boleh sembahyang, rajin sembahyang, tapi tukang gaul tengah-tengah kutu lebar. Tak kerina lebar. Tu ni. Malah dia anda pula. Dia anda bandingkan pen dah. Tapi luar dia bagi tentu. Dia anda pula. Anda ni, anda buat api berudak soleah akhirnya anda. Dia anda. Tapi di rumah apa tidak? Lukas sampat kena laki tapi kena lupa tunjang bagaimana kena beli harga. Lebar. Kali ini gua kasih sembahyang, ulang tua-tuar, ulang sombong, ulang bangga, ulang puas dengan ibadah kita kerjakan, perbaiki. Sebab dia kata sembahyang ni dia kubak citok pelim nak anda. Kalau kuat dia lepas ni sembahyang maka dia lepas ngah. Kai kasih kalah rajin sembahyang tapi melelwah putut berdengut atau. Malam mungkin legas belum coklat lepas dah. Ngau cinta ada pedanggan. Rajin sembahyang memang dah, tapi ni masalah balang. Ngau pengkangking nakon. Popling ngicat tanah kalau ulah dah. Ada pun mungkin ngicat tanah pakai masjid. Aduh buah. Apa mungkin kusut balang kita pakai masjid. Us balang ni pus adik.
Dah. Kai sebab sembahyang pejilai. Sembahyang sebab zaman sendak dah hayak kalak bermasjid tidak mendirikan solat. Tekai ngah mahani sembahyang ngojikan sembahyang. Perintah Allah kerjakan solat. Malah mungkin nemu kita dirikan solat. Kuning ni dirikan sembahyang. Dia ndak let tiang no. Anda 3 tiang sembahyang. Kita rajin sembahyang, tak kita toh tiang sembahyang. Ketera ninta nindakan sembahyang teh. Anda masjid kita dah. Kuning ninta nindakan masjid dah. Dia malah tiang dah. Harus nak tiang dah be. Baru nemu cinta ke masjid. Harus nak tiang sembahyang. Baru nemu kita mendirikan sembahyang. 3 tiang sembahyang kin. 2 kelebok. Kait 2 kelebok. Pertama, khusyuk. Khusyuk dia dah tiang sembahyang pertama. Alah tengku kai. Khusyuk dia susah dah. Demi Allah, khusyuk malah susah. Kai sebab susah. Kadang tak kita tahu khusyuk boleh amin. Lah teman kami dah tengku kunai. Teman kami dia ngok rasa sembahyang ni dah. Allahu Akbar. Gandak nangis dah nak kaipe ni no. Gak lewat pe Honda kat samping dah. Malah gay dia nangis. Sangkinkan khusyuk na ni no. Dia yo khusyuk gelah ni. Dia kena tungkik. Oh ya dia khusyuk. Masa ada gay Honda keras na cuping lah. Ayo khusyuk. Gak nak gay no Honda lewat nangis ni no. Bersembahyang saking ke khusyuk na ni. Ayo khusyuk gelah ni. Kadutah khusyuk di kai. Khusyuk ni dia kadutah dah subuh dan asli tu khusyuk ke sembahyang kan. Khusyuk ni tetap anggota dalam solat. 3 anggota sembahyang, 3 kelebok amin. Kai 3 kelebok anggota sembahyang. Pertama, pekerjaan hati. Kai kin pekerjaan hati bagi sembahyang. Niat hut tautib. Niat dia nak tetah, malah berbiding sembahyang tu. Niat nak lurus, malah sah sembahyang tu. Tergantung terbakan niat kerana bagi sembahyang ni. Kuning niat bagi sembahyang. Niat ni terbagi 4 dah. 2 sah, 2 tak sah. Si tak sah gelana niat juz'iyah dengan niat basitah. Si sah ni niat urufiyah dengan niat kamaliyah. Innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu ni harus disertai dengan niat. Dia niat nak menjilai ulih. Dia niat tak menjilai, malat menjilai ulih. Dia niat menjilai. Apalagi kandung angkat takbir ni. Endo yang sembarangan. Kata Rasul, takbiratul ihram mi'rati huwa. Bagas kita ngangkat takbir ni menikatakan mi'rat tebakan kita. Dia tak kandung rasikan mi'rat bagas angkat takbir. Tak sotual, belajar, sungguhi, garami, bekal du balik akhirat. Yang kedua, kaya pekerjaan sembahyang, anggota sembahyang. Pekerjaan dilah membacai bacaan sembahyang. Dia lah kalau dia kat sembahyang sengap pelim ya. Allahu Akbar. Sengap pelim. Allahu Akbar. Tak sah sembahyang. Kenapa? Karena ketinggalan rukun qaulinya. Rukun qauli. Ini lah kat berdua murid kau. Bukan rukun qauli ni ku. Kaida rukun qauli. Qauli tu qauli ni. Hari Sabtu sekarang hari tak tunggu qauli sini kau baca. Mustahil dia rukun qauli ni ku. Qauli ni nak melu yang qauli dah. Anda mati hati kita mengkoli peluka. Tate. Yang kedua, kan pekerjaan sembahyang. Pekerjaan tubuh. Hukum iktidal dari betul. Telur ni tetap. Engkau khusyuk kandu. Ini tiang pertama. Tiang kedua bagi sembahyang kai. Hudur hati kepada Allah. Ada berat. Makna hudur hati. Lot atena ketersangkutan terbakan Allah. Lat atena ketergantungan tebakan Allah. Lat atena kontak tebakan Allah bagi sembahyang. Dan itu tidak akan bisa kalau dapati. Dia tidak akan mengket dalam pintu gerbang yang dinamakan tarikat. Wajib bertarikat.
Lah sembarangan ni. Dia ndak kadu bertarikat. Go metua-tua nak tarikat. Malah paksa kadu Tuhan pagi malah paksa. Wajib buku tarikat. Bukan meri. Kasih kadu toh sembahyangnya. Sebab sembahyang dia dah. Ulangkan kita si betul no. Enda anak-anak SD ni pun buat sembahyang. Buat sembahyang. Tapi tak toh ni inti sembahyangnya. Kau. Tiang sembahyang golak dua. Jadi dia mungkin kalau cintakan tiang ni, dia nak lah pondasi na. Malat, harus lah pondasi na. Lalu kaya pondasi na, ada yang terpenting. Pondasinya adalah syahadat. Jadi aku kubak syahadat na. Bongi dia gak adu Islam, bongi dia gak adu Islam. Dia kasar dia. Sebab kaya malat ada tuah syahadat pun tak belajar. Apa syahadat? Apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kini syahadat. Mohon maaf, bukan. Ini bacaan syahadat. Ini ucapan syahadat. Isi syahadat ni kai. Macam syahadat kerinu kok. Tapi tak kita tahu isi na. Atau nahan balik dari kitab Masailal. Dia bagi sekadu perhatikan mencilai dia. Sebab kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ulang nak ringkan dia nak kau Islam. Ulang kau nak ringkan kata Allah, dia nak kau Islam. Syahadat dia nak rukun na. 3 rukun syahadat, 4. Waktu kandu baca syahadat ni, dia nak kandu dalam ke rukun na, syahadat tu akan tidak sah. Contoh, sembahyang ni. Sembahyang rukun adalah 13 rukun sembahyang. Waktu kandu sembahyang, salah satu rukun tak ada. Katakan kandu nak baca Fatihah. Sembahyang sah apa tak? Balik sah. Sebab tadi rukun. Di saat kandu baca syahadat, tak kandu dalam ke rukun 4G. Berarti syahadat tu tak sah. Dia tak sah syahadat, belum Islam namanya. Bukan sah ni. 3 rukun syahadat, 4. Mak pernah kita tahu rukun syahadat, kita tahu nak lagi rukun syahadat. Kaya 4. Pertama, mengisbatkan zat Allah. Kedua, mengisbatkan sifat Allah. Ketelu, mengisbatkan fi'il Allah. Telu isbatnya syahadat tauhid kasna bunyinya la ilaha illallah. 40 sada akaid tertakluk hadir. 20 wajib terbakan Allah, 20 mustahilna, sebuah jaizna. Ni bagas salat tauhid. Yang keempat, mengisbatkan kebenaran Rasulullah. Sebuah isbatna, ni syahadat Rasul kasna, siwah akaid tertaluk adih. 4 wajib terbakan Rasul, 4 mustahilna, sebuah jaizna, 40 sada, tambah siwah, jumlahna 50 akaidul iman. Ini mengisi 2 kalimah syahadat. Imam Syafi'i berfatwa, dia mohon maaf dah terbakan kau bapak. Dia kau bapak ada usus. Kayak kata Imam Syafi'i. Dia mohon maaf sekali lagi. Anak laki dendak tohna akaid 50, maka tidak sah menjadi wali nikah walaupun anak kandungnya sendiri. Yo, ini kau bapak. Darah daging tu sika nikah, tak nemu kita nikah kasa. Kai sebab malah cukup syarat. Kai gak mesti toh akaid 50, karena syarat wali nikah ni wajib Islam. Islam itu gerbangnya syahadat. Isi syahadat ni 50 akaid. Kune syahadat tu dia nak kadu toh 50 akaid. Kune sembahyang, syahadat tak melias. Ketera puasa, syahadat tak benar. Kune zakat tu, syahadat tak betul. Kune haji tu, dia syahadat tak kentong. Sembayang, puasa, zakat, haji, 4 kelebok dah, pokok Islam, baru nemu kita bahani apabila syahadat tu benar. 3 alak di antara kita yang mau memperbaiki syahadat kita. Ini mah bahaya ni zaman sekarang tu. Pondasi malah kuat. Jadi mindakan tiang mak tetah. Dia ngomereng tiang tak tetah,
pondasi pe malat dapat kada cindakan pun ada tiang na dia malat cinda tiang na suari dia mendak pernah mendirikan solat. Akhirnya kata Rasul, lah sekelompok manusia ni akhirat bagi ngembah amal ibadah hayak amal ibadah na. Tapi ketika di pengadilan Allah, amal ibadah na kandas di tengah perjalanan, tak tersisa sedikit pun, akhirnya mengket neraka jahanam kana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Engkau lewat benda. Engkau lewat. Ku katakan lagi 9:30. Ini engkau jam 10 hampir. Maka teh ku sok ke jam 10. Ku sok ke jam 10. Malah kandu ida. Kandu kan atau aku. Kalau kandu ida kat puhe no. Aku ku silang kiri no. Lah kalau puhe ke. Lot. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada kata sembahyang. Pejilai-pejilai belah sembahyang kita ni. Haji nak belajar nuntut ilmu agama Allah. Ulang mela-mela, ulang malas-malas. Sempatkan waktu tu tak seminggu sekali lah dia untuk memperbaiki amal ibadah tu. Demi Allah, dia nak kandu belajar ilmu agama Allah, kandu balik akhirat bagi bagaimana amal ibadah tu. Laksana buih yang terombang-ambing di atas lautan, diterpa gelombang ke mana yang hendak ditukar. Dah. Maka terakhir aku sampai ke bantai jemaah yang dimuliakan Allah. Enda amek Nabi kita kan Aminah. Kita pekelekan dan amek kita mengandung kita. Nabi pe dikandung oleh Aminah. Cuman bongida ku sampaikan tentang ini. Mabeda Aminah ngandung Rasul. Hud kandung ngandung anak. Mabeda kelok. Kai perbedaannya. Pertama. De Aminah ngandung Nabi keleh. Jadi mohon maaf. Tuke Aminah macet tak pe bencat. Biasa peliamin. Siwak bulan 10 hari lebih kurang Rasul dalam rahim Aminah macet tak pe bencat. Selalu biasa peliamin. Tapi dia kandung gau enoh. Tu ni. Enoh ya. Dalam pe not kita. Dia dikandung. Enda Aminah tidak merasakan. Yang kedua, Aminah mengandung Nabi, malah balik mengandung. Kai perbezaan yang kedua. Waktu Aminah mengandung Nabi ni, malah pakai wek. Aduh toh wek. Hai. Mutah Angelua alias ngidam. Nah, Aminah malah pakai ngidam. Dia nak beruno, dia mulai mengandung. Oh, ngidam nah. Jam 2 bongi dah ingat lelaki nah. Bang. Ai. Gua mangga be. Jam 2 dah bongi ku. Teh ku ni pidon ender dah. Abis pidon ender katakan. Wah laki tu. Dah memang mangga tengah bongi. Rumpak na pagar kalak. Itu ni. Dia baru datang mangga dah. Rumpak pagar kalak. Mangga tangkuk gak apa rumpak. Bawa gue di suka wak ke laki diri bangga di rumpak ke. Gak cekakak laki tu. Kai poda jiun. Tak ada melaki. Ulang susuruh tengah bongi. Nih, mulai kandungan hari. Enggak rekon panganan haram. Haram kita pilih mangga ni. Pangan leh. Untuk enda. Tek kuning pilih enda. Alah. Pilih enda. Enggak. Mulai kandung hari rekan mangan haram. Lah anak ini bersebabnya anak patandal, pakaral, dal, sangal, ai sebab problem haram rekan. Haram. Yang kedua, yang ketelu, perbedaannya Aminah waktu melahirkan Rasul ni, demi Allah, Aminah tidak sedikit pun merasa sakit. Aminah itu tidak sedikit keluar darahnya. Yang ketelu, ini yang ketelu, malah merasa sui. Yang keempat, ada juga perbedaannya.
waktu Aminah melahirkan Rasul. Bidan Aminah waktu melahirkan Rasul, ini langsung Allah turunkan ratu bidadari sorga hari 2 kala. Oyu bidadari na ratu negat. Kadu tu akin kau bapak menjilai na bidadari Bala sebuah pe bagi nak ke dunia dah, sebuah pe. Sahabat Nabi pernah mimpi. Enda dia muka surga kadu bagi kau bapak. Oh, boleh kadu ni. Siwah bidadari menantikan tu. Dia mendak wayang ni. Dak wayang kileh nape. Ya. Sahabat Nabi bagai mimpi naringkan masuk surga. Jadi kami sahabat Nabi ratu bidadari ke. Sebab ratu bidadari bagai surga ni gelana kadu tok isi Ainun Mardiyah. Lah aku tindak gelana Ainun Mardiyah. Lah ini meratu bidadari bagai surga dia Lord. Lah benda ya. Bagai kek mencerok dah. Dia Lord bagai kek. Garami nama bidadari bagai surga ke. Idah sahabat Nabi menahu sedang nesah. Muatai jilai nahu dah. Mak buah pe bagai dunia dah jilai ke nahu ni. Jumpai mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau kin bidadari bagai surga dah dikata ke Rasul. Oh ya. Aku tukang nesah na amin. Tukang nesah na gepe pementah na nuto. Dia minum dia teridah lawe mengket kan. Dia kuacu kau biar kita pe. Kaya biar tu kini boleh jemur ni. Cino bidadari ni kan tuh. Waktu Nabi ceritakan jika mencino nak bidadari bagai dunia dah. Ni larang Rasul ulang. Sebagai dia cino bidadari ni khiumna balik rumiak kasturi. Dia sempat mencino bidadari bagai dunia dah waktu ni. Dunia tidak akan pernah merasa kebauan. Balik pernah bau kaipe dunia negat. Dia mencino bidadari bangke pe nak bau. Tapi cerok entut pe nak bau entut. Ini mencino bidadari. Cino rumah duk ni. Pokok dia berkesah rasa sida lewat nak leng nak buah kat mati. Kai dia ni. Ayah aku tukar lesah namin. Dia apa ya? Dia rumah na. Berangkat sahabat Nabi ke mari. Ilah sahabat Nabi mula nak beru ada tukang sedang nyapu. Lebih menjilid tukang nyapu dah 7 kali lipat dari nak ulang lesah ke. Sementara nak ru bagai desah ni ke, sepukkan awal nak ru bagai dunia dah. Mata banding itu jilid ni ke. Kau ke ratu bidadari bagai surga dah. Oh ya, aku tukang sapu halam nenda amin. Apa ya bagai rumah ni? Ketok pintu, bukai pintu. Kau ke nak bidadari bagai surga dah. Oh ya, aku tukang bukai pintu dah amin. 7 kali lipat jilidan tukang pintu dah dari kat nyapu ke. Tidak apa ya? Kamar hari. Penta sahabat Nabi ke kamar, idah nama ratu bidadari bagai surga ke, tanggang abah teh. Wah, toto-toto ada pe. Tak sabar lagi ya. Sika samparina, sika rapatina, kayak kata bidadari ke, maaf bang, kamu belum saatnya. Bak kalau tong geluh, mau nak ringkan. Sabar aku ni mai kandu anda asalkan kadu tetap taat dalam ibadah bagas agama Allah. Dan tak kadu taat bagas agama Allah anda ulang hawak dapat bidadari ni gay. Tengkau kai. Dia seandainya beru kami solehah tengkau. Betul. Bagas surga ya. Kami kita nak laki dah mekat neraka. Anoh kena bayar ke neraka. Laki pun mekat neraka, you akap ni dah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Itulah turun ratu bidadari dari surga 2 kala ke bidan Nabi. Isi pertama gelana Masyitah. Isi ke Masyitah yang pernah goreng Fir'aun demi mempertahankan iman kepada Allah. Yang kedua Siti Maryam. Isi Siti Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam. Ini turun ke bidan Nabi kita. Lahir muka dunia unda. Lahir Nabi kita tepat malam Isnin
12 Rabiul Awal, pagi buta, waktu dan subuh, dikatakan tahun gajah. Maka mulai Nabi kita waktu penggu habis, kuasa baginda mengamin kisah maulud kita pada pertemuan kali ini. Maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Al-Alqaina bi rahmah wa faraqna bi salam. Dia ingatkan dulu lebih jelas tulis. Ndak so sekali pagi. Orang lupa nak balik kandu buka YouTube, klik ni hari ceramah Ustaz Azram Fahmi Hayat Hari. Kan ada YouTube dah. Kalau lupa ada subscribe kan? Subscribe, like and share serta komen. Tengku malu kami pe bos nape, emang kalau tukar HP dah. Lah cari ya. Anak andu belot. Jadi, dia balik send du komedi. Komedi kantu parti video mana. Mudah-mudahan dapat manfaat temukan kita kerana. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.